Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Deo diangkat sebagai pengerusi DAP menggantikan Lim Guan Eng. Memetik laporan FMT, Gobind dipilih untuk jawatan tersebut oleh sidang 30 anggota jawatan kuasa tertinggi pusat seusai pemilihan parti hari ini. Gobind meraih undi terbanyak dalam persaingan untuk mendapat tempat dalam CEC. Lim yang berjaya menangkis kempen menyingkir beliau daripada kepimpinan tertinggi parti dipilih sebagai penasihat, yang sebelum ini digalas oleh tokoh veteran Tan Kok Wai yang tidak bertanding kali ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke pula kekal menerajui parti itu sebagai Setiausaha Agong DAP bagi penggal kedua berturut-turut jawatan yang paling berpengaruh dalam DAP. Lim menjadi pengerusi DAP pada 2022 selepas menyerahkan jawatan Setiausaha Agong kepada Loke selepas 17 tahun berkhidmat di kerusi tersebut. Loke pada sidang media memaklumkan sidang CEC mengambil masa 30 minit untuk membincangkan susun atur jawatan kuasa tersebut dan saf terpilih merupakan keputusan sebulat suara.